Assalamualaikum guys. So sekarang ni kita dalam fasa monsun timur laut. So monsun timur laut ni angin yang bertiup kencang daripada laut Cina Selatan dan akan menyebabkan hujan hingga beberapa minggu. Biasanya bila sampai monsun timur laut ni, dia punya bulan dia adalah bermula dari bulan November hingga Mac. Jadi kawasan yang terjejas juga selalunya di semenanjung pantai timur, iaitu Terengganu, Kelantan dan juga Pahang. Dan tak lupa juga di beberapa kawasan Sabah dan juga Sarawak. So guys, disebabkan cuaca yang tak menentu seperti ribut petir, hujan lebat dan juga banjir kilat, segelintir penduduk kadang-kadang perlu berhati-hati setiap hari. Okay, bila korang dengar pasal Kemara Tengkujuh, inilah sebabnya program ini diwujudkan supaya komuniti yang terjejas akibat Kemara Tengkujuh mendapat bekalan makanan. Okay, baik. Nak bantu komuniti yang terkesan, klik link di bio dan sumbang hari ini. Dan satu mesej daripada saya, RM100 dapat membantu satu buah keluarga.